Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pada semua sahabat-sahabat seperjuangan, khususnya sahabat seperjuangan Tim Malabot. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berjuang kerana-Mu ya Allah, kerana-Mu-lah aku di sini. Okay guys. Malam ni ada beberapa topik lah. But malam ni panjang, saya nak ulas pasal K Yusorota lah. Ada. Salim Kunyit Kongkang pun ada. Malam ni kau akan dengar sendiri pengakuan daripada Salim Kunyit Kongkang. Pengakuan daripada Salim Abdul Rahman yang dia ni pembekal jantan kunyit kepada Non. Malam ni ada video pengakuan dia. Dia Salim kau tak kenal aku siapa. Okay guys. So malam ni guys saya nak mulakan dulu dengan kes Azam Belen lah. Azam Belen. Kenal tak Azam Belen? Azam Baki lah. Azam Belen tu Azam Baki lah sayang. Jabatan Peguam Negara atau AGC mengklasifikasikan siasatan terhadap aduan ugutan jenayah yang dibuat ahli perniagaan kontroversi Albert Tay terhadap bekas Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki sebagai tiada tindakan lanjut atau NFA. Menurut AGC, keputusan itu dibuat selepas penelitian menyeluruh terhadap kertas siasatan yang dikemukakan pihak polis. Hasil siasatan mendapati elemen kesalahan ugutan jenayah di bawah Seksyen 506 Kanun Keseksaan tidak dapat dibuktikan. Sebelum ini, Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman membuka siasatan selepas Tay mendakwa Azam mengugutnya berkaitan satu skandal rasuah yang didakwa berlaku di Sabah. Azam bagaimanapun menafikan dakwaan itu dan semalam turut memfalkan saman fitnah terhadap Tay berhubung beberapa penerbitan dalam talian yang didakwa menjejaskan reputasinya. Khadijah Junoh, FMT. So, Tahniah. Kita tepuk sikit, kuat sikit. Oh amai-amai lalang kupu-kupu, tepuk biar pandai nanti mama upah cucu. Susu lemak manis, santan kelapa muda. Azam jangan nangis, boleh lantik penasihat khas PMX. Apa pun, seperti yang dijangka lah guys. Macam saya bagi tahu, saya dah cerita awal lah benda ni. Tu kadang-kadang, itu yang dia orang koyak dengan Syed Azri ni. Dia orang koyak, itu pasal dia sekat, dia blok, dia sekat, dia blok. Sebab saya cakap tu benda betul. Betul tak? Betul tak betul? Saya dah cerita awal lah pasal benda ni. Kan saya cakap, dapat info Azam Belen akan dilantik sebagai penasihat khas PMX. Tapi masalahnya, dia ada kes. Sebab Albert Tay ni, mangsa yang dizalimi. Dia dizalimi lah Albert Tay ni. Telah buat laporan polis. Dan dia desak untuk polis siasat. So macam mana Azam nak dilantik sebagai penasihat khas? Sebab dia ada kes ni. Nampak tak? Jadi nak membersihkan nama lah. Jadi polis ambil statement Azam Belen. Lepas polis dah siasat, buat syarat je pun. Bagi kepada Peguam Negara. Sebab ia nak menentukan ada kes boleh dituduh ataupun tidak adalah Peguam Negara. Jadi, seperti yang saya bagi tahu lah. Peguam Negara pun NFA kan. Tidak ada kes. So sekarang ni, Azam Belen bersih. Suci bersih. So sekarang ni guys, ada 1,100 dekat YouTube, ada 600 dekat Facebook. Azam Baki dah boleh dilantik sebagai penasihat khas PMX belum? Dia tak ada kira. Boleh dilantik ke belum ni? Dah boleh lah kan? Sebab tak ada kira. Jadi itu sebab kenapa timeline dia kau kena tengok ni. Jadi sekarang ni fresh. Hari ni berita dah bagi tahu, Peguam Negara bagi tahu tak ada kes. So polis dah buat kerja dia. Ni tak boleh salahkan polis lah sebab ni Peguam Negara punya kerja. So Peguam Negara tak ada kes dah. Azam Belen free. So mungkin dalam minggu depan, mungkin minggu ni ke minggu depan ke? Minggu depan lah kot. Dia akan dilantik lah sebagai penasihat khas PMX. Untuk jaga SPRM, jaga custom, jaga immigration, jaga apa lagi? Jabatan Peguam Negara. Tahniah lah. Saya ucapkan tahniah awal-awal lah kepada Azam Belen. But kepada Albert Tay, jangan berhenti. Teruskan perjuangan, brother. Teruskan. Walaupun saya tak pernah jumpa dengan Albert Tay ni. Tapi macam saya bagi tahulah.
kita tak minta simpati tau. Siapa pun, Albert Tay pun tengok dia tak minta simpati pun. Tengok perangai dia ni boleh tahan gila juga. Dia tak minta simpati, dia minta keadilan. Justice. Jadi Albert Tay teruskan perjuangan dalam mengasak apa yang dilakukan SPRM, khususnya Azam Baki ni, kepada diri kau sekeluarga. Saya tak boleh lupa apabila pasukan taktikal SPRM pergi serbu rumah Albert dengan acuh pistol, lepas tu ambil hadis tu, CCTV tu, itu saya tak boleh terima lah. Sebab SPRM tak ada kuasa pun buat macam itu. Sebenarnya itu dah terang-terang salah. Betul tak, guys? Betul tak itu salah guna kuasa? Betul tak betul? Apa yang berlaku pada rumah Albert Tay tu, yang SPRM arahkan pergi serbu, pergi acuh pistol, ambil hadis CCTV, itu adalah salah guna kuasa. Betul tak betul? Salah guna kuasa. Terang-terang. So Albert, terus buat tekanan dalam isu ni lah. Saya tengok juga, Fahmi korek-korek cium. Lari ikut pintu belakang. Albert Tay pergi gegar pejabat, Kementerian Komunikasi. Punyalah takut Fahmi sampai lari ikut pintu belakang. But tak apalah guys. Kita tahu kerajaan ni memang penakut. Kalau dia tak takut, tak adalah dia sekat Syahadri ni. Sebab oleh kerana dia penakut dah habis semua benda dia sekat. Ni saya rasa kalau live kat TikTok ni, tak tahulah berapa ramai kan. Tapi tak apalah kan. Yang ni ada, saya cakap, korang ambil, potong, sebarkan. So kenapa Azam Bela nak dilantik sebagai penasihat khas? Komen? Kenapa dia orang nak lantik Azam Bela sebagai penasihat khas PMX di pejabat Perdana Menteri? Kenapa? Tolong? Saya nak tengok korang punya apa yang korang faham. Nak jaga mafia kartel. Kartel kunyit. Nak jaga kartel kunyit. Kepentingan kartel kunyit. Saya dah bagi tahu dah benda ni. Guys, kartel ni bukan biasa-biasa. Kartel ni dahsyat. Ini perompak, penyangak, penyamun, semua dalam tu. Sebab tu saya bagi tahu, kalau siapa yang sokong Madanon ini, gone case bang. Bukan ceritalah macam mana pun. Kejahatan depan mata takkan kau tak nampak. Lah tak kena pada adik-beradik kau, kena pada adik-beradik kau. Salah-salah lah, mana boleh kompromi. Kau gila ke? Kerana habuan tak seberapa ni kau kompromi. Kau tak tahu ke kita ni ada dunia, ada akhirat. Insaf lah guys. Bertaubatlah. Settle Azam Bela